Assalamualaikum. Jom kali ini kita kenali pasaran Gaharu Timur Tengah, Ud Hindi. Pasaran Gaharu di Timur Tengah sangat luas dan bernilai tinggi. Salah satu jenis yang paling dihargai ialah Ud Hindi. Ud Hindi berasal dari India, khasnya dari kawasan Assam. Ia terkenal dengan aromanya yang berat, berasap dan tahan lama, menjadi kegemaran utama di negara-negara Arab. Ud ini digunakan dalam majlis rasmi, rumah kenamaan dan juga di masjid-masjid besar seperti Masjidil Haram. Perhatikan di paparan. Ya, harga ud Hindi asli boleh mencecah puluhan ribu ringgit sekilogram, bergantung kepada grade dan ketulinannya. Ud Hindi bukan sekadar wangian, ia adalah simbol status, warisan budaya dan spiritualiti dalam masyarakat Arab. Follow dan repost Trader Gaharu untuk sesi yang seterusnya.